Okay, hello guys, jumpa lagi dalam video kali ni. Untuk video kali ni, aku nak ceritakan pasal pening melayang. Banyak yang tanya aku pasal pening melayang. Salah satu simptom juga untuk GERD dan anxiety. Dia akan jadi, kalau untuk aku, dia akan jadi bila kita duduk beratok panjang, kita nak tunggu dekat kedai makan ke, dekat kedai rucik ke, dekat mana pun. Kalau kita beratok panjang, aku akan mula pening melayang. Dan akan jadi juga kat aku, bila tengah bersembang dalam keadaan berdiri, aku kalau bersembang kat dalam diri ni, aku tak boleh nak stay tau. Jadi mulalah tangan aku nak cari benda nak bersandar, nak pegang. Waktu aku mulalah kadang-kadang tu aku tekan-tekan kat sini. Dah ada juga dulu ni, kalau aku dah tak tahan sangat tengah bersembang dalam keadaan yang berdiri ni, aku akan duduk letak macam ni. Aku akan duduk kat bawah ni, sambil bersembang aku akan cakap macam tu. Dan dia jadi juga di masjid, di tempat orang ramai lah, especially tempat orang ramai, di mana-mana saja tempat orang ramai, di pasar malam ke, di mall ke, dalam bilik mesyuarat pun dalam keadaan tengah duduk. Dalam mesyuarat kan kita duduk, tapi aku akan jadi juga benda tu, pening melayang ni, yang mata kita tu tak boleh nak fokus pada satu titik tau. Kalau kita tengok kat sini, terus dia jadi macam tak boleh nak adjust kita punya fokus tu. Aku mula rasa tak okey. Lepas tu dia adalah simptom-simptom lain yang menyebabkan kita akan trigger ada benda lah yang akan berlaku dekat kita tu. Kita tak okey, kita mungkin akan pengsan kat situ. Benda-benda tu akan trigger lah dekat otak kita. Tapi yang tanya aku pasal pening melayang ni, tu adalah simptom yang paling akhir sekali yang ada pada aku. Lepas tu aku terus sembuh dah. Jadi siapa yang ada pening melayang ni, aku harapkan, aku doakan, mungkin tu adalah simptom terakhir hampa disebabkan penyakit GERD dan anxiety ni, dan lepas tu hampa akan sembuh lah daripada penyakit GERD dan anxiety ni. Apa-apa pun, jumpa lagi lah geng in the next video. Ciao.